Pakcik Turki ni botak kepala sebab setiap malam beruang curi madu dia. Tapi apa dia buat selepas itu? Sangat luar biasa. Ini Ibrahim Sedef. Tak ada hujan, tak ada ribut. Selama 3 tahun berturut-turut, beruang ini pecahkan sarang dan lenyapkan ribuan ringgit madu dia setiap minggu. Oy maşallah. Trabzon ekmeğin burada. Bunlar yetmedi mi sana da burada yukarıya çık. Lan koca oğlanlar. Bu kadar kumanya bütün sülaleyi çağırdı. Şu anda 5 tane koca oğlana bakıyorum. Ibrahim dah cuba semua cara. Dia letak sangkar besi tapi beruang tu korek sangkar besi. Dia cuba sogok dengan buah-buahan dan roti tapi lain pula jadi. Makin banyak pula beruang datang. Mula-mula seekor je datang rompak waktu malam, tapi lepas dia sogok makanan, satu keturunan datang. Walaupun dia sorok sarang tu dekat tempat tinggi, beruang tu bekerja sama. Panjat, jatuhkan, lepas tu makan sambil buat tak peduli. Bukan semua madu mereka curilah, tapi kerugian tu masih ada. Ibrahim dah tak tahu nak buat apa. Satu hari masa tengok CCTV, Ibrahim perasan beruang-beruang ni bukan makan sembarangan. Mereka ada selera yang sangat spesifik. Dari situ muncul satu idea. Ibrahim susun 3 jenis madu dia di atas meja. Dari paling murah sampai paling mahal. Madu cicek, madu kestan, madu anzer. Setiap malam beruang datang dan setiap malam dia dapat keputusan yang sama. Mereka selalu habiskan madu anzer dulu. Madu anzer adalah paling premium dan paling mahal di Turki. Hanya boleh dihasilkan di Turki di kawasan bernama Anzer Plateau. Kawasan pakcik ni. Dia tukar susunan, beruang pilih Anzer dulu. Dia tukar lokasi meja, beruang pilih Anzer dulu. 4 bulan dia test, hasilnya konsisten. Rupanya musuh dia selama 3 tahun adalah food reviewer semula jadi dengan selera kayangan. Tanpa dirancang, keputusan ni jadi marketing paling jujur yang sangat berjaya. Madu dia diuji oleh beruang liar yang tak boleh dibayar, tak boleh menipu, tak boleh pilih kasih. Lepas video review beruang tu viral, satu dunia mula sibuk tanya, apa benda madu anzer ni sebenarnya? Ramai mula cari dan nak rasa. Ibrahim berjaya tukar tragedi jadi strategi. Moral of the story, jadilah beruang. Walaupun beruang tu menyusahkan hidup orang sebab selera dia kayangan, terus disanjung orang.